Saya bukan mahu mengkritik, tetapi apa yang dilakukan mereka sudah jelas. Selain mendesak agenda sendiri, beberapa pemimpin turut mengeluarkan kenyataan yang tidak masuk akal. Saya bukan sesiapa untuk mengajar mereka memahami kehendak rakyat, termasuk masyarakat bukan Islam. Hakikatnya, pemimpin sepatutnya menumpukan kepada dasar dan polisi. Namun, yang berlaku sebaliknya. Rakyat yang mahu melihat pembangkang kuat kini hilang keyakinan dengan pergolakan dalam salah satu parti komponen dan rasa tidak dihormati oleh satu lagi, sukar untuk meyakinkan rakyat. Penubuhan Ikatan Rakyat Prihatin juga tidak menarik perhatian kerana gagal menawarkan dasar atau polisi yang meyakinkan. Saya berharap semua pemimpin parti pembangkang dapat duduk semeja untuk benar-benar membina barisan pembangkang yang kuat dan berkualiti menjelang pilihan raya umum yang ke-16. Bukannya terus memainkan isu dan sentimen yang tidak membina.